Itu memang kawasan berbahaya. Kau tengok semua besi kan. Ini means memang tak bagus. Misi aku kali ni merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang aku di Honduras. Ini sambungan dari video lepas. Selamat pagi-pagi dari Tegucigalpa, Honduras. Pagi-pagi lagi dah nampak polis dah. Apa kau buat dekat situ tu? Jalan ni aku cakap dengan kau, malam-malam creepy gila. Creepy bukan pasal hantu, creepy pasal orang. Sini pa. Ni kawasan ni kan. Malam-malam aku nak jalan pun rasa tak selamat. Aku pergilah sampai ke depan tu Pergi beli jajan semalam kan. Itu pun aku cepat-cepat pergi, aku cepat-cepat balik. Ngeri lah. Tapi tak apa, jom kita ngeri sama-sama. Let's go. Kita jelajah Tegucigalpa, salah satu bandar yang sangat berbahaya dengan geng-geng MS-13 dan Barrio 18. Dan sini masih lagi berleluasa. Jom kita pergi jalan jap. Ini salah satu cara aku tengok kawasan tu bahaya ataupun tak bahaya lah. Aku suka tengok ni. Aku suka tengok gerigi besi. Macam ni. Kalau kawasan tu penuh dengan benda-benda besi, maksudnya tu kawasan tu memang bukan kawasan yang cantik lah. Kau tahu, itu memang kawasan berbahaya. Kau tengok semua besi kan. Ini means memang tak bagus. Aura ada saja lain. Kalau kata apa istilah bandar yang menakutkan, memang aku boleh kata direct lah, terang cakap, inilah bandar yang menakutkan. Tengok wayar ada berselirat macam ni. Nampak depan tu. Itu kalau pergi cik pasal. Tapi tempat yang aku nak pergi, aku nak pergi lagi satu blok daripada sini. Okay, belok kanan dekat sini. Ini apa punya kawasan lah. Cara paling selamat nak merakam depan pak polisi. Dapat sampai ke tempat lapang sikit. Ada gereja dekat sini. Nampak lah orang lalu lalang ke. Duduk kejap lah. Sambung next video.